Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibuatkan oleh Israel terhadap Lebanon itu sangat teruk dan sangat luar biasa. Kerana mereka berada dalam satu genjatan senjata dan Gaza pun sama juga. Tidak lupa pun kes Gaza. Tetapi kali ini di Lebanon, pihak Israel buat satu perkara yang luar biasa. Kerana mereka katanya mereka bermasalah dengan Hizbul di Lebanon. Tetapi pada semalam, pihak tentera Laknatullah telah melancarkan sebuah drone terhadap sebuah kereta yang membawa tentera-tentera kerajaan Lebanon. Dan dilaporkan atas kematian 4 orang. Salah seorang tu berbangkat tinggi dan 3 orang anggotanya. Itu tidak bersalah. Mereka cuba untuk mensampaikan kepada salah satu tempat yang keadaan panas untuk menjagakan hak asasi rakyat. Tetapi Israel melancarkan serangan terhadap kereta tersebut dan mereka telah dilaporkan meninggalkan dunia dan syahid.